Anak yang nikah di Thailand dikira anak derhaka. Seorang hamba Allah ni dia nikah senyap-senyap. Mak ayah dia sudah mati. Benarkah dia derhaka pada mak ayah? Kalau sudah mati tak ada masalah. Yang jadi masalah ibu bapa masih hidup. Dia kahwin tak khabar ke ibu bapa. Dia kahwin senyap-senyap. Itu haram. Walaupun sah. Kerana apa? Kerana menyakitkan hati ibu bapa. Kita jadi ibu bapa sakit hati dah anak kita kahwin tak khabar kita. 3 perkara kita akan dapat. Sakit hati, malu dan sedih. 3 perkara ni haram kita buat pada orang tua kita. Allah kata dalam Quran, wabil walidaini ihsana, kepada ibu bapa kamu buat baik. Faham? Kena faham. Kalau mas sudah mati tak ada masalah. Ni ibu bapa tak tahu anak nikah. Orang lain pula bunyi ambo nikah anak pada khabar kat orang. Kita tak tahu cerita, malu tak? Aib kita. Faham? Nak nikah khabar ibu bapa. Ibu bapa kita jauh, ada di planet Mars, telefon. Bukan kata di bumi, ada di Utarik, ada di Pluto. Khabar ke dia? Kalau mampu, faham?